Okay, good morning guys. Ini hari kedua kita di Terengganu. Sekarang kita berada di Pantai Miami. Airnya cantik pagi ni. Sunrise pun cantik ya. Memang gempak. Pantai tu. Lah weh. Bergulung-gulung. Hari ni kita boleh jalan-jalan di sini. Kita boleh lepas ni. Memang syok ni. Mandi ya. Baru best mandi. Sana ni pergi mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selera makan tu. Selera bau. Mana asal? Pantai Miami. Miami. Wah, lama dah sampai. Lama. Tuan menu-menu dia. Peng. Yang boleh tu. Kau ni teh tarik. Tak menu breakfast dia. Teh tarik. Lalu arung pun tahu apa? Macam buat menu dia apa? Bismillah. Banjir tu. Jangan soal apa. Cepat je. Kau yang tinggal akan sebelah situ. Aduh. Yang sadin. Ni dinosaur kambing. Itulah. Tu dia nasi minyak. Ni telur cheese. Pisang cheese. Pisang cheese. Lain macam. Mana pisangnya? Pisang dalam duduk. Dalam duduk. Makcik tu dia datang tetamu.
Mana? Kawan dengan Cik Mong ke? Tak ada makanan. Tak kawan. Dia banyak orang ke? Bela tak? Bela ke? Tak. Ni hamil. Oh memang dia orang bela lah. Oh. Alamak. Comel lah. Dia memang Gina. Kopok keping. Ini Gina macam sarkis. Ini jinak sangat ni. Okay, kita settle breakfast. Mari kita balik homestay, kita mandi kolam. Kuat. Kuat berak? Okey, sekarang kita berada di Losong. Kelompok Leko. KWL, kelompok Warisan Losong. Mari. Beli. Beli. Mari. Sampai sana cair. Alah, boleh ke? Tamban. Oh ni. Guys. Tambah siap. Ni. Yang kulit ni dia lepak. Kita shopping kejap. Nissan. Kita beli Nissan sekejap. Oh, coklat buah. Oh, macam best kan? Coklat Nissan. Ni ada parang tamban. Wudu. Ni tak apa, dia banyak Penuh lah barang motor aku. Ya, drone semua kan? Penuh. Okay, kasih try sekali sos pencecah. Oh, ni kes jari. Dia dua kita box dah penuh. Oh, krim. Ni apa ketum? Oh, air tebu. Ni air ketum ni. Yang buat atas ni. Buat sangat rebus ni. Pagi lagi weh. Pagi sangat. Pagi lah rebus-rebus, petang baru goreng. Tengoklah nampak. Bero nipis. Yang tebal? Kat boleh kan? Wah, semua shopping tau. Oh. Sikit. Buat beli jiwa. Mak, beli jiwa mak. Tiga. Hai tiga. Au. Okey, sekarang jam 11.16. Kita akan mula bergerak keluar daripada Terengganu. Tapi sebelum tu kita akan singgah ke rumah seorang sahabat tu, Aiman. Dia ada buat makan-makan sikit. Kita akan singgah rumah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah sampai rumah Aiman. Tak jauh pun. Sekarang baru 11.28. Dekat je. Motor Duku. Duku Langsat.
Salam dulu. Tengok suasana. Dia Dah besar cik. tak pernah hangin ni. Mani Malu dia sambut tu. Rasa akok. Dia rasa akok ya. Dah dua ambil ni. Itu ni. Kau cukup. Kau memang sarapan hari ni kena sarapan. Sebab dia selalu pergi asal pergi stesen minyak dia singgah, kita bagi dia makan sikit satu. Catuan. Penganang kat Terengganu ya dia. Telur dadah besi tebal. Ni ikan bekok. Jangan buka apa. Bekok. Bagus Ikan bekok Ikan bekok juga. Sama ikan Bekok. Dia macam ikan masin tapi dia tak lama macam ikan masin dia. Pendengar boleh cari jangan tu. Kalau dekat siang panggil miang pla. Dia tanya makcik ni tak. Dekat siang dia panggil Salah mesti. Ini dah bangkang. ni siang panggil miang pla tu kan. Tak tahu pun panggil ikan bekok. Miang pla. Dia masih macam Miang pula. macam kasam tak masin sangat Tak masak banyak. Dia ada kuah asam itu patutnya. Tak ada mana ada pasang. Ha. Ikan sungai. Okey, kita akan sekarang jam 12.35. Kita akan mula bergerak balik ke arah Kuala Lumpur. Kita mungkin akan jalan pantai. So, mungkin malam lah baru sampai ni rasanya. Mileage sekarang 645 km. Oh, kena U-turn. Oh, durian oh. Pula. Dewdrops dot the lotus leaves. Okey, kita kabar dari Kampung Jambu, Bongkok. Asas lakonan Mael Lambung. Rasanya dia buat syuting kat sini.
Oh, dia cantik depan dia. Menarik juga dia semua. Oh. Best. Tahu. Oh, dia cakap pasal Terengganu lah. Lupa lah. Mana faham pasal KL? ABC pisang. Polpia. Banyak juga tempat-tempat lepak macam-macam tu. Orang shower ni dengan time rehat. Tengok ni ramai orang ni. Wah, nice. Dah 700 cima macam tu. Kalau 4,003 patutnya dah kena servis. Ada balik arah baru terpilih. Asal weh kita berada di rentak abang ni. Wah, nice one. 10 minit yang sini. Oh, nama tempat ni Batu Pelando, Kuala Abang. Abang apa tak tahu. Abang tak kisah. Abang Roy. Oi, kena panjat ke? Sudah kaki aku sakit. Ni jatuh pantai jap. Jatuh pantai tu. Oh lah weh. Oh, cantik oh. Marilah kita mendaki. Oh, sini boleh masuk. Wah. Akhirnya kita sampai di tinggi bye. Ni yang memang. Ni. Yang sini. Ada tiga hari. Morning mist swirled around like a veil covering the face. Dewdrops dot the lotus leaves, egress glide over the ripples on the water. It reflects the scene of the sky blue, waiting for the misty rain. Dan Dungun kita menuju ke arah highway. Tadi isi minyak kat Petronas Dungun tu. Stop betul ni. So tadi dah 420 2020 dunia Udu. Total perjalanan kita trip Terengganu ni dah 722 km. Haji punya Haji eh?
jauh weh. Pecah oh. Pecah dua. Aduh, tak perasan. Apa? Okey. Jatuh atas jalan ni. Tak jalan, pecah dia. Oh, kau pasal ni. Ha. Oh, okey. Aduh. Kita melangkah, tangan berpegangan di bawah langit biru, hati bersatu padu. Gunung menjulang, laut membiru, bersama kita dunia terasa baru. Angin berbisik bawa cerita kita, di setiap pelusuk cinta bersemadi. Jelajah cinta di bumi hijau, bersama kita tiada yang mustahil. Dari puncak gunung ke lembah damai, cinta kita abadi takkan pudar. Sawah menghijau, bukit memanggil, kita tersenyum, jiwa semakin tenang. Burung berkicau, riang menyanyikan lagu cinta kita abadi selamanya. Matahari terbit sinari harapan, di setiap langkah kita semakin besar. Jelajah cinta di bumi hijau, bersama kita tiada yang mustahil. Dari puncak gunung ke lembah damai, cinta kita abadi takkan pudar. Bersama kita alam jadi saksi, cinta yang suci tak terbatas waktu. Di bawah lintang kita berjanji selamanya bersama menjelajah dunia. Jelajah cinta di bumi hijau, bersama kita tiada yang mustahil. Dari puncak gunung ke lembah damai, cinta kita abadi takkan pudar. Jelajah cinta abadi selamanya, hanya bersama kita dunia jadi miliknya. Ha, dekat Perasing lagi, kita layan hotdog tu dengan kopi Silk Cafe. Ah, semua dah lepak lagi ah. Ada solat, ada yang melabur. Tak tahu lah pukul apa sampai KL ni. Kita layan makan tu, apa hal. Okey, ciao. Okey, kita baru saja bergerak keluar daripada arena Perasing. So mileage sekarang 826 km.
Ada lagi baki 300 ke 210 km ke Kuala Lumpur. So dijangkakan sampai malam mungkin pukul 9.10. Ni pun dah pukul 5.30 dah pas buka. Alright, kita layan je. Enjoy. Kita melangkah, tangan berpegangan di bawah langit biru, hati bersatu padu, gunung menjulang, laut membiru. Bersama kita, dunia terasa baru. Angin berbisik, bawa cerita kita. Di setiap pelosok cinta bersemadi, jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Sawah menghijau, bukit memanggil, kita tersenyum, jiwa semakin tenang. Burung berkicau, riang menyanyikan lagu cinta kita, abadi selamanya. Matahari terbit, sinari harapan. Di setiap langkah kita semakin mesra. Jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Bersama kita alam jadi saksi, cinta yang suci tak terbatas waktu. Di bawah bintang kita berjanji, selamanya bersama menjelajah dunia. Jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Jelajah cinta abadi selamanya. Bersama kita dunia jadi miliknya. Arena Regambang walaupun saja refuel. Baik. Total perjalanan dah 801 km. Marilah kita teruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Tapi kena singgah Temeloh dulu. Temeloh ada macam ni 60 kita ke 70 lebih kurang 60-70. Alright. Let's go. Oh, lawa view. Oh, nice. Golden laut. Setengah dah. Dah.